Assalamualaikum dan selamat kembali lagi untuk part 2. Alright. So, hari tu kita dah post naik Simpang Pulai. Ni kita nak turun Simpang Pulai daripada lodging Jerung sampai ke Petronas Simpang Pulai. So, jadinya kat situ tadi kita dah main semalam. Part video hari tu kita dah main, and ada tragedi yang berlaku di mana satu member Afiq MT250 dah jatuh. So kali ni harapnya menurun ni tak ada yang jatuh lah. Okay, tayar pun tengah sejuk kan, angin pun tengah syok-syok, baru lepas hujan pula kan, sejuk. Ni yang semalam tu, semalam tu lagi, yang episod hari tu menggila. Kena rasuk, aku tak tahulah dia ni. Okay, macam tak sesuai je pakai motor ni kan. Kalau tengok muka owner tu kan, serupa macam budak kelas depan, tapi bawa motor macam budak kelas belakang. Aduh. Tapi tak apa, warm up dulu dengan tayar pun masih sejuk. Susah sikit lah kita nak main. MV Agusta ni yang paling depan lah, dia 900cc. Jadi yang main ni kebanyakan 250 dengan 150. Jadi tak dapat lah nak lawan dia. So of course dia kat depan. So hari ni kita akan main untuk yang second round, iaitu menurun ke Simpang Pulai. Kita tengoklah dia punya permainan lagi macam mana. Sebab aku tak mau push lagi awal-awal ni. Nak bagi tayar aku betul-betul panas dan cukup grip, baru aku akan push lah. Tak mau pula mereka ni pun nak menurun agak takut sikit. So kita pun ikut pace mereka dulu. So masing-masing dah warm up dah ni. Kita rasa akan ada yang akan mula menggila sekejap lagi ni. Tapi susah sikit sebab jalan masih lagi basah sebab baru lepas hujan kan. Jadi ada yang trauma sebab member down tadi. So dia slow down sikit lah. Tama-tama baru lepas hujan kan, tayar pula sejuk. Tak lagi sekarang sliding lah member. So speed pun tak laju, dalam around 70 something. So ni lah speed ni, dah apa sepa pula, tayar pula. Allah, tayar pancit pula. Dia payah dia kalau jadi apa-apa dekat tengah jalan ni. Kedai jauh, nak naik atas jauh lagi kan. Nak towing pun patah kaki bye. Towing dengan kono-kono menjadi sakit kan. Sakit. Jadi better jangan rosak apa-apalah dekat atas ni. Risau dia kalau duduk belakang motor member ni, batu. Kalau batu tu kena helmet tak apa. Kalau kena aku punya lens kamera, aduh, hai. Menangis tau. Luka tak berdarah. Oh. Distraction. Dia ni motor dah lower pun main gila-gila. Woi, batu. Sakit woi.
geleng kepala lah. Bahaya bhai. Motor berlanjut lah tu. So kalau kita nampak situasi macam ni kan, member motor beralun ni, kalau boleh ada jarak sikit lah. Okay. And if possible, jangan makan dari outside corner. Jangan. If kalau dia overshoot, kita makan sekali. So kalau nak makan dia, better makan dari dalam lah. Alah, hujan pula. So hari ni kita akan test kamera aku ni waterproof ke tak. Kita akan test kamera this one waterproof ke tidak. Kalau waterproof, aku akan mengesyorkan kepada member-member untuk beli DJI Action 5 Pro. DJI tolong sponsor. So this battle main dalam hujan. Okay, aku dah mula rasa geli. Tak boleh main. Tayar belakang aku dah sliding. So disebabkan keadaan jalan yang agak basah, tayar masing-masing bukannya jenis wet grip sangat kan. So aku pun tak boleh nak main sangat-sangat sebab yelah bahaya kan. So di samping tu aku nak tanya apa, tolong komen kat bawah ni, macam mana kita nak tahu member kita tu ataupun member baru kenal lah kan, dia tu kaki corner kan. Walaupun kita tak kenal dia, baru kenal kan, baru nak follow dia pergi ride apa semua kan. Macam mana karakter seorang pro corner? Nak tahu macam mana? Mungkin dari cara pembawakan dia ke, ataupun mungkin aksesori yang dia pakai dekat motor ke kan. So tolong bagi tahu kat aku, tolong komen kat bawah tu, macam mana nak tahu member tu kaki corner yang memang level pro. Nak tak kira macam asal nampak corner je, memang sangat lah maksudnya macam tu. Jadi tolong bagi aku satu jawapan dekat ruangan komen. InsyaAllah komen hampa tu akan masuk ke dalam next video. Pasal power dah. Dia bahaya dia. Walaupun kadang-kadang kita buat slow kan, dengan keadaan yang tayar pun tengah sejuk and jalan pula basah. Even motor Kapcai pun macam tu. Bukan setakat motor besar je. Motor besar ni dia kelebihan dia adalah dia punya contact patch tayar tu lebih besar. So bila lebih besar, supposedly dia punya grip lebih better daripada motor Kapcai. Tapi Allah, sorry lah kawan, hujan. Tapi kalau motor Kapcai ni dia kan saiz tayar 80, 90 kan, jadi tak besar. Bila tak besar, contact patch dia untuk gripping dia lebih kecil daripada motor sport bike. So kebarangkali untuk depa untuk sliding ataupun cornering, overshoot apa semua lebih tinggi berbanding kami sebab berat. Itu beza dia lah. Kami berat, so boleh jugalah disebabkan berat tu pun, disebabkan tu pun jatuh juga kan. Ni bukan geng kami ni. Ada depan ni EF5, ada RS pun. Ni bukan geng kami. Kami jumpa tengah jalan. Sorry lah basah. Allah, aku overshoot. Sembang sangat. Sembang lagi. Sembang ni. Sembang mata tak tengok depan. Macam ni. Dia tak fokus. Saya orang tanya mati sebab apa? Mati sebab tengah buat vlog. Hey. Dah hujan ni. Allah hai. Tak boleh nak laju pun. Ayak tu melintas tengah-tengah jalan. Gila. Memang kalau video ni perfect time hujan
aku memang akan recommend hampa beli DJI Action 5 Pro. Lebat ni bhai. Lebat. Ngaku aku pun dah basah. Semalam dah basah dah, hari ni basah lagi. Aduh. Penat hidup lagu ni. Member dekat belakang terlalu jauh. Aku tak sure sama ada yang berhenti ke atau ada yang terpaksa berhenti ke apa, kita tak tahu. Jadi kita teruskan perjalanan sampai ke stesen minyak Petronas dekat Simpang Pulai tadi tu. And one thing, problem yang dekat motor aku ni, lepas pada first round daripada episod lepas gitu, aku perasan yang aku punya coolant dah kering. Betul-betul punya kering. Sebab bila aku stop engine, aku boleh dengar yang coolant aku sedang menggelegak tau. Menggelegak, faham tak? Menggelegak. So aku rasa memang aku kena balik, kena flush aku punya coolant, and aku kena top up barulah. Sebab memang teruk. Bunyi dia tu memang terang-terang. Air dah kurang, coolant tu dah habis. So aku rasa mungkin jadi aku balik, aku tukar lah. Oi, dah panas elok ni. Hai, tak boleh. Tengah dah panas ni. Geram. Dia kita niat nak main, tiba-tiba tak boleh main, jadi geram lah. Tak boleh. And tak boleh. Tak boleh. Tayar aku dia sejuk dan dia tadi tengah skipping. Dia melompat-lompat. So bila melompat-lompat tak boleh main lah. Sebab apa? Bila dia melantun, tayar aku dia tak ada grip tau. So bahaya. Macam sini. Kita sengaja bagi member pergi depan sebab bagi ada hiburan sikit. MV Agusta. Tadi dia ni lah Tok Imam. Dia lah duduk depan. Sampai kesudah aku ligan tak jumpa dia ni. Dia Tok Imam. Tengok. Mentang-mentang 900cc. Motor aku semput. Straight line kita bagi dia. Corner kita ambil balik. Up, hey. Okay. Lambat braking. Okay. Next opponent. R15M Kenny Robert. So ini pula kita pilih untuk main. Aku tak mau duduk depan, boring, tak ada view. Kita bagi orang duduk depan kita. Main handphone.
ni dia downhill. Oh, geng-geng Half Choy. Satu geng ni, semua satu colour sama. Tu tadi kamu ni colour maroon. Beli kat kedai yang sama ke apa? Oh, yang couple pun pakai dua baju yang sama. Hey, kalau baju group ni. Tengok sikit ada baju group ke? Abang makan lain saya, abang. Nasib baik saya tak cium puntut, abang. Wah, ada teddy bear. Woi, ramai geng depan ni, no. Ni sampai bawah dah kau? Masa macam belum? Oh, semua colour warna maroon. Dia macam apa tu cerita heist, money heist. Geng money heist. Yang bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Itu. Oh, alright. Risau member tadi, member dah down. Jadi bila ada orang nampak berhenti tepi ni, kami jadi risau. Alah, hujan lagi lah kat depan tu, oi. Gelap oh depan. Tapi ni dah penghabisan rasanya ni. Aku pun dah tak ingat dah. Dah sampai bawah lah rasanya. Sampai bawah dah ni. Habis dah. Weh, telinga aku bengang, boy. Aku rasa saya aku nak pergi klinik ah. Buang tak telinga. Turun bukit je bengang. Aduh. Nak buat macam mana? Alright, alhamdulillah. Semoga tak ada lah tragedi lagi. Sebab kita dah kena dah sekali. Jadi hopefully tak ada dah lah. Kita nak balik dengan selamat kan. And sekarang pula nak hujan. Aku rasa kalau aku on the way balik ke Penang ni, lokoi aku. Tobat lah home lokoi. Aduh. Mana member? Tukar. Sekejap. Mana dia? Telinga aku tengah bengang ni. Ya Allah, hai. Depan ni sampai dulu. Fighter R15 kuning tadi tu. Okey, mana yang MV Agusta tu balik ah? MV Agusta tu balik ah? Ada di tepi tandas. Oh, tandas dulu. Oh, tak boleh main bye. Jalan macam pundek. Jalan tu. Teruk kot. Oi. Nak hujan pula. Ni sini cerah lah. Sana tu. Ni kalau aku balik Penang ni, aku tu pun aku tak mau sebab lokoi sampai ke Spendor. aku nak pisau. Aku dia buka sana. Member yang main pakai skuter tak sat ni nak test motor fairing pula. Mampus. Bakar buat motor pun. Aduh. Bahaya. Lepas kita lepak tu. Ada lagi ramai dekat atas je. Alright, so memandangkan nak hujan dah nak hujan tu. Balik mesti lokoi. Jadi aku terpaksa bungkus lah segala jam, kamera and everything. So lepas ni tak ada kamera dah, tak ada footage dah. So setakat ni saja kita akan berjumpa. Nanti kita akan berpisah.
Okeylah, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Kerana subscribe itu gratis, guys. Jangan lupa untuk follow juga kawan kita, Syah TBFZ Motovlog. Sekali dibalas